Nombor 3. Ambulans hidup sendiri. Menurut YouTube TV 3 Malaysia Official, Jiven, seorang pemandu ambulans, berkongsikan detik paling menyeramkan. Sepanjang 4 tahun, dia bertugas dalam sistem shift 3 hari kerja, 3 hari cuti. Setiap kali selesai hantar pesakit, ambulans akan dibersihkan seperti biasa. Tapi satu malam ketika mereka duduk berehat di garaj, tiba-tiba kedengaran bunyi enjin ambulans hidup sendiri. Tiba-tiba terdengar bunyi macam enjin start. Memang clear enjin start bunyi. Kita keluar tengok tapi tak ada apa-apa. Kau ada start enjin ke tadi? Tanya rakannya. Tak, aku simpan kunci dalam poket, jawab Jiven mula rasa seram sejuk. Kemudian mereka semua keluar tapi tiada sesiapa pun di dalam. Lebih pelik, ambulans masih gelap, tak berlampu. Menurut Jiven, satu malam lain dia sedang tidur, tiba-tiba badannya tersentak. Dia merasakan seolah-olah ada seseorang duduk di atas bahunya. Dia kaku dan tak mampu bergerak. Kisah seram kedua datang dari Irawan Azawan, paramedik berpengalaman 12 tahun. Tapi katanya, kejadian paling seram baru saja berlaku. Malam itu dia sedang berehat, tiba-tiba horn ambulans berbunyi. Semasa tengah berehat tu, horn ambulans tu berbunyi dengan tiba-tiba. Bila saya pergi periksa, bukan horn siren, bukan bunyi alarm ambulans, semata-matanya memang horn ambulans yang tak pernah berlaku sebelumnya. Dia bergegas keluar tapi bukan siren, bukan alarm. Bunyi horn pelik, macam bukan dari ambulans ni, katanya. Dan sebaik dia berpatah balik ke dalam, dia terdengar bunyi air. Pili pipe terbuka dengan sendirinya tanpa sesiapa kelihatan di situ. Selama 12 tahun bekerja, inilah kali pertama aku alami benda macam ni, katanya. Nombor 2. Pesakit dah keluar, tapi siapa yang menangis? Menerusi YouTube Malam Seram, seorang pemandu ambulans telah berkongsikan pengalaman seram yang pernah dialaminya sepanjang bertugas dengan syarikat private ambulance. Menurutnya, kebiasaan dalam satu trip akan ada 2 hingga 3 orang dalam ambulans, iaitu pemandu, paramedik dan pembantu medik. Pada malam kejadian, mereka membawa seorang pesakit ke hospital. Seperti biasa, paramedik buat pemeriksaan jantung dan tekanan darah dalam perjalanan. Tapi sebaik tiba di hospital, suasana tiba-tiba kecoh. Paramedik dan kedengaran suara ahli keluarga pesakit menangis teresak-esak. Dia tahu kalau macam ni biasanya pesakit dah meninggal. Dah menangis. Menangis. Saya tengah drive ni. Lazimnya kalau benda ni berlaku, maknanya orang dekat belakang pasien tu dah meninggal. Dan dia memang takut kalau ada yang meninggal dalam ambulans sebab leceh, banyak sangat soal jawab dan laporan kena isi. Lepas pesakit ditolak keluar dan semua turun, dia kena alihkan ambulans ke tempat parking. Tapi waktu pusing balik ke arah kecemasan, dia dengar suara tangisan dari belakang. Dalam hatinya, siapa yang tertinggal ni? Tiba-tiba saya dengar kisah dekat belakang orang nangis. Dalam hati saya, alamak, dia punya family members lupa nak turun lah. Dia pun toleh sambil cakap, "Hey, you okay? I send you back, don't worry." Dia U-turn semula sampai di depan wad kecemasan. Buka pintu belakang, kosong, tak ada sesiapa. Meremang bulu romanya. Dia cepat-cepat tutup pintu, drive ke tepi. Tapi masa dia menoleh ke dalam semula, ada seseorang duduk diam, pandang tepat ke arahnya. Dan saya tengok belakang balik. Tadi confirm lah dengar orang nangis. Dan bila saya toleh, saya nampak susuk tubuh someone sitting. Nombor 1. Entiti putih dalam misi kecemasan. Menurut sumber Oh Bulan, seorang lelaki yang berkhidmat sebagai pembantu kesihatan menerusi satu thread di laman Twitter membabitkan pengalaman kawannya, seorang pemandu ambulans yang menerima panggilan kecemasan pada jam 2 pagi. Ketika itu, mereka dimaklumkan bahawa terdapat satu kematian yang perlu disahkan serta-merta. Dalam situasi bersiap sedia, kawannya mengenakan sut perlindungan PPE dan bersama pemandu ambulans, mereka segera menuju ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di kawasan rumah si
mati, mereka mendapati ruang di hadapan rumah sesak dengan kehadiran orang ramai, kereta dan motosikal menyukarkan pergerakan ambulans. Pemandu ambulans itu terpaksa mencari parking lebih jauh sementara rakannya masuk ke dalam rumah bagi menguruskan pengesahan kematian. Ketika itulah dia terlihat akan satu sosok lembaga misteri berpakaian putih sedang berdiri di tengah jalan tepat di bawah cahaya lampu jalan. Rakaman video pendek yang diambilnya ketika itu menunjukkan bentuk entiti berbalut kain putih menyerupai pocong yang berdiri kaku dan tidak bergerak. Lebih menyeramkan, pemandu ambulans itu tidak terus menceritakan kejadian tersebut. Sebaliknya hanya berkongsi video itu kepada kawannya semasa dalam perjalanan pulang.